Macam-macam cara lah kita buat. Kononnya kita nak kambus hutang dengan hutang. But what works is always... Kalau you ada satu nasihat untuk diberikan kepada 77% rakyat Malaysia yang kata diri dia tersepit kewangan sekarang ni, apakah nasihat you? I pernah tersepit kewangan. Okay, so siapa pernah tengok podcast I dulu pun I cerita je. Malu nak cerita kan, tapi I pernah tersepit kewangan tu. Macam-macam cara lah kita buat. Kononnya kita nak kambus hutang dengan hutang. But what works is always tulis everything. Awareness lah maksudnya. Create awareness. Naikkan awareness tu tentang kewangan kita. Most of the time mesti duduk dan tulis. Hutang kita berapa, simpanan kita berapa, perbelanjaan kita berapa, income kita berapa. Tulis. Bila you tulis sebenarnya barulah terang dan nyata situasi kewangan you. So kalau satu nasihat, itulah dia. Sebab you cannot move forward tanpa you tahu situasi kewangan you. So ada orang dia takut facing the music. Dia tak nak jumpa doktor sebab takut doktor cakap dia sakit. So until it's too late. Until it's too late. Tapi doktor datang jugalah cakap you dah sakit teruk. Sama juga dengan kewangan. Sama je. Takut dapat notis bankrupt pula. So sebelum yang dah tak boleh reversible tu datang, kita lah kena usahakan dulu. Betul.